Bro, korang nampak tak? Ini BYD Seal 6 EV. Okey, kenapa diorang bawa masuk sedan? Sebab sedan ni dah menjadi salah satu kenderaan yang paling popular untuk pasaran Malaysia. Selalunya kalau untuk brand China ni datang dengan SUV, fastback, tak, kali ini datang dengan sedan. Saya Eriwan daripada Motorcar. Untuk makluman korang, BYD 6 EV ni adalah sebuah segmen C yang paling besar berbanding model-model yang lain. Sebab dia memiliki panjang 4720mm, lebar dia adalah 1860mm dengan ketinggian dia adalah 1495mm dengan jarak roda dia adalah 2820mm, yang mana ini adalah segmen C yang paling besar yang ada dekat Malaysia. Dari segi bentuk design dia memiliki design yang cukup nice sebab datang dengan lampu LED, dengan lampu DRL yang panjang macam ni. Tapi apa yang saya paling suka, bonnet dengan bumper bawah ni dia mempunyai ruang pada bahagian sini, so dia nampak lebih unik. Selain itu didatangkan dengan active grille untuk memberi aerodinamik yang lebih bagus. Bercerita untuk aerodinamik, datang dengan lubang pada bahagian tepi menggunakan rim 18 inci rekaan sporty dengan warna kelabu. Selain didatangkan dengan pada bahagian tepi ni, dia mempunyai lekuk yang membuatkan dia nampak lebih matang dan agresif kalau lihat pada bahagian sisi. Bingkai pintu dengan kemasan krom, lampu, yang ini best sebab dia memiliki lampu dinamik yang bila kita lihat dia nampak lebih sedalam, macam 3D pun ada. Tapi yang paling bagusnya, nak balik kampung jangan risau sebab dia memiliki ruang boot yang luas dengan kapasiti 460 liter. Dekat depan pun besar juga. Suspension memang bagus sebab dia menggunakan suspension macam kenderaan mahal. Belakang ni dia menggunakan suspension multi-link, depan dual ball joint MacPherson. So untuk handling dia memang best lah sebab kenderaan ini tarik untuk pacuan belakang. Jom kita lihat dalam pula. Dalam memang best. Saya tak pernah kecewa dengan buatan BYD ni sebab bahagian dalam ni datang dengan kemasan yang lembut. Ada bahagian papan pemuka. Kerusi ni diorang kata kerusi yang paling best dalam segmennya. Dekat China lah, tempat duduk yang cukup selesa sebab pada bahagian belakang ni dia memang support untuk tulang belakang kita dengan betul-betul comfort. Ada juga kerusi berkuasa, yang ini 8 ubahan, yang ini 6. Selain didatangkan dengan skrin infotainment yang bersaiz 12.8 inci, meter cluster bersaiz 8.8 inci. Okey, apa peliknya dengan BYD Seal 6 EV ni? Sebab yang ni boleh cakap dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, hai BYD, saya datang. buka tingkap. Okey. Tapi saya tak tahu dia boleh cakap bahasa Kelantan ke tak. Hey BYD, Saya sedang bertindak. tutup tingkap. Dia tak boleh. Dia kena cakap bahasa KL. Hai BYD, Boleh hai. tutup tingkap. Faham. Dia tak boleh cakap logat Kelantan. Tapi at least ini adalah salah satu ciri yang cukup bagus sebab kita boleh berkomunikasi dengan voice command ni dalam bahasa Melayu. Selain didatangkan, kita boleh sambung dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Not bad for kereta daripada China, tapi dia boleh cakap dalam bahasa Melayu. Memandangkan kenderaan ini paling panjang dalam segmen dia, tengok keluasan kaki. Memang selesa. Ada juga perehat tangan, 2 cup holder, sistem penyaman udara dengan slot USB Type-C dan juga Type-A. Ada juga sunroof. Mana nak dapat lagi? 65 liter, alang-alang celup perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Dari segi performance, kenderaan ini memiliki kuasa sehingga 214 horsepower dengan 330 Nm of torque. 0 hingga 100 hanya mencatatkan 7.5 saat saja. Okey, kenderaan ini memiliki bateri 57 kWh yang boleh dipandu sehingga 485 km untuk sekali charge. Okey, bercerita pasal charge dia pula,
30 hingga 80% hanya mencatatkan 23 minit saja dengan DC 100 kW. Untuk AC pula 6.6 kW, 0 hingga 100 lebih kurang 9,5 jam. Okey. Mesti korang nak tahu harga kan? Harga dia ada dekat sana sebab sekarang ni baru preview. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jangan lupa tonton video motorcar seterusnya.